Hi, welcome back to my channel. So, kali ni kan aku nak share benda yang aku buat sehari sebelum kereta api Sarong. So, aku memang explore benda yang memang kadang-kadang benda yang untuk aku explore nak cari free stamp. So, stamp. So, kita dapat dua. So, nampak ni. Cantik kan? Ni Malaysia and then ni gambar yang sini. So, aku cerita yang first ni dulu. Yang first ni, yang ni aku ambil, yang ni aku yang ni free ni. Tapi free stamp ni aku dapat dekat Central Market. So, Central Market KL. So, cara nak dapat dia ada dua cara. Yang first, korang dapat postcard ni kan. Postcard ni korang dapat free, sama ada korang boleh Google review untuk kedai dia, tulis /lukis, ataupun lagi satu kedai dia ada kat Central Market kot. Dia ada dua kedai. Korang kena untuk completekan korang punya stamp ni, dapat bentuk macam ni. Betul. Gambar macam ni lah. So, cara kedua, korang kena beli barang-barang daripada local made, stiker kau benda kan. So, aku belilah stiker. So, aku beli stiker ni. Nampak ni. Cantik kan? Yang ni RM2. Baru aku dapat dia punya postcard. So, postcard ni dekat di situ ada macam chop. So, yang dekat belakang ni pula chop. Ada banyak jenis chop lah. So, korang boleh chop lah kat situ. Kita sama kedai tadi. Jom. TT pun ada. TT pun ada lagi satu. Tapi postcard lain. Nama apa? Design? Pina punya ni. Oh, gambar Sarahai tak ada? Gambar Sarahai tak pasti ada kot. Ini macam dalam MV tau. Oh my god.不好意思，我这个的圈的。但是跟身边是不错。不管做什么。Dan untuk yang kedua pula, yang Malaysia ni, yang ni agak treasure, kena macam korang kena pusing-pusing juga dalam. Yang macam tadi tu dua tempat je, dua kedai je korang nak lengkapkan stamp tu kan. Tapi yang Malaysia ni dekat Kinokuniya, dekat KLCC, korang kena dapat yang ni Malaysia kan. So yang ni pula, yang ni pun sama, tapi yang ni korang dapat postcard ni kena beli local made. Dia tak ada Google review ke apa kan. So aku beli yang ni Kinokuniya, yang ni gambar ni, RM2. So dapatlah free postcard ni. So nak lengkapkan ni agak mencabar, sebab walaupun ni Kinokuniya tu
besar tau. Nak dapatkan nak lengkapkan ni, kena 5 station dia. Ada 5 station. So kalau kena pandai-pandai cari dekat dalam area dalam tu. Sebab buku kat situ banyak. And then dekat dia punya station tu tersorok tau. Dia dekat-dekat area counter apa kan. Kat situ korang kena cari. Gila, sangat mencabar yang ni. Tapi aku prefer yang inilah. Yang ni lagi cantik daripada yang ni. Yang ni boleh lah biasa-biasa, tapi okey lah kan. Tapi yang ni dekat belakang dia, yang ni dekat area tu adalah dia punya stem yang lain. Tapi benda ni sampai hujung bulan ni saja. Sebab tu lah aku buat video ni. Sebab nak beritahu korang kalau sempat lagi, kalau korang nak ni kan. So untuk weekend ni kan, korang sempat lah nak dapatkan 2 postcard ni. Itu saja. Bye.